Hello guys, ya jumpa lagi kita di Ras dan Ras Channel. Di mana? Ya betul, Ras dan Ras Channel. Oke, kali ini kita masak ayam goreng pedas kesum. Jadi apa saja bahan-bahan kita? Ini dia ayam yang kita dah goreng. Kita goreng bubur serbuk kunyit, garam, ajinomoto dan sesedap Maggi. Lebih kurang 1 ekor. Lepas tu kita ketepikan dulu. Kita ada daun kesum 2 ikat yang dah dibersihkan. Kemudian kita ada cili padi 10 tangkai, lada merah besar 2 tangkai dicoper sahaja. Lepas tu kita ada cili kering dan daun serai. Itu saja bahan-bahan dia, dan kalau sahabat-sahabat nak tahu cara masak dan bahan yang seterusnya, tonton video ini pelan-pelan dan sampai habis. Okey, stay tune. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, share pada kawan-kawan dan like. Minyak kita dah panas. Minyak ni bekas goreng ayam tadi. Jadi jangan membazir, kita guna balik untuk goreng kita punya daun kesum. Daun kesum ni kita goreng sampai dia garing sikit. Bila daun kesum ni kita dah goreng lebih kurang 1 ke 2 minit, bolehlah kita masukkan cili kering dengan serai. Serai ni 1 batang, cili kering ni agak-agak je lah, lebih kurang dalam 10 ke 12 tangkai macam tu. Okey sahabat-sahabat, macam inilah kejadian dia bila kita dah goreng, dia ada garing. Okey, stay tune. Okey sahabat-sahabat, kuali kita dah panas. Kita masukkan margarin, lebih kurang 1 sudu ataupun 2 sudu. Jadi tak perlu tunggu margarin tu hancur ataupun cair, kita masuk je kita punya bahan-bahan ni yang kita dah chopper. Kenapa kita guna margarin? Sebab margarin tu dia punya aroma lagi sedap. Dan dia punya rasa dan aroma dia sedap. Kita kuatkan api. Kita perlahankan api. Kita masukkan cili kisar 1 sudu makan. Kalau sahabat-sahabat nak pedas, boleh lebihkan Kemudian kita masukkan sos tiram 1 sudu makan.
Chili sauce. Chili sauce 1 sudu makan. Lepas tu kecap lemak manis 1 sudu. 2 sudu. Kemudian kecap masin ataupun kecap ini ikan lah. 1 sudu makan. Dua sudu makan. Kita gaul sekejap. Kita kacau sekejap, bagi pecah minyak sikit, baru kita masukkan ayam. Kita masukkan garam sedikit. Jangan masuk banyak sebab ayam tu dah rasa masin lah. Kemudian kita masukkan ayam goreng kita. Jadi untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, bila kita goreng ayam, kita jangan goreng garing-garing. Agak-agak dah masak, angkat. Supaya kita punya ayam, dia tak keras. Lepas tu kita masukkan kita punya daun kesum tadi dengan daun serai sini kering. Wow, dia punya aroma tu semerbak. Kita tutup api. Okey, sahabat-sahabat, macam inilah kejadian dia. Kita punya ayam goreng pedas kesum. Alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat, macam inilah kejadian dia. Ayam goreng pedas kesum. Dia punya wangi aroma semerbak penuh satu rumah. Dia punya warna-warni itu menarik dan menggoda iman. Ini satu periuk nasi boleh habis. Tapi makan ramai-ramai lah, bukan makan seorang. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kerana terus menonton video ini sampai habis. Semoga memberi inspirasi dan manfaat. Dan jangan lupa subscribe, like dan komen serta share pada sahabat-sahabat semua. Semoga memberi dan sama-sama kita dapat inspirasi manfaat daripada video ini. Okey, bye.